Kalau tengok video ini ramai yang kata suasana dia memang macam jalan cerita drama pendek yang selalu lalu di media sosial. Pada awal rakaman, pengantin perempuan kelihatan sangat sedih. Dia dilihat menangis dan kelihatan seperti berada dalam keadaan tertekan. Suasana awal memang buat orang yang menonton rasa simpati. Namun keadaan berubah apabila majlis mula masuk kepada bahagian pemberian hadiah atau mahar daripada pihak pengantin lelaki. Di sinilah ramai penonton mula terkejut dengan apa yang dipaparkan. Hadiah yang diberikan bukan sekadar biasa-biasa tetapi melibatkan pelbagai perkara bernilai seperti emas, tanah, peta, barangan mewah dan juga dokumen yang berkaitan dengan pemilikan harta. Babak ini membuatkan suasana dalam video berubah daripada sedih kepada penuh reaksi terkejut daripada orang di sekeliling. Perbezaan umur yang agak jauh antara pasangan tersebut juga turut menjadi perhatian ramai penonton. Sebab itu ramai yang melihat video ini seolah-olah mempunyai jalan cerita yang sama seperti drama pendek popular di media sosial, di mana watak lelaki yang lebih berusia menunjukkan kekayaan melalui pemberian hadiah yang luar biasa kepada pasangannya. Sebanyak 50 gram. Dan sebanyak 50 koin. Biasanya sertifikatnya kayak sertifikat sekarang ini. Jenisnya lima. Alhamdulillahnya. Bos itu banget. Premium skincare-nya. Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies.